Assalamualaikum guys, welcome to back my channel. Bearing aku dah siap repair. Hari ni ada kerja emergency sikit. Aku belum angkat buah blok aku lagi sebab blok aku sekarang ada orang bantu. So petang ni Encik Amro, tu Encik Amro kita. Okey bro? Ya, okey. Hari ni Encik Amro minta tolong sebab hari ni JCB cuti. Buah dekat atas ni tak boleh nak bawa lagi rem, jadi minta tolong grabber aku angkat. So kita angkat dulu buah ni. Buah pun banyak lagi. Ni buah jatuh daripada lori bro. Okey, ni buah jatuh daripada lori. Semua segar-segar lagi Mantap-mantap lagi. Jadi kita angkat pakai grabber lah. Okey? Santai je. Enjoy the show. Okay, tengok video ni sampai habis. Lepas aku angkat ni, aku akan terus tolak taruh dekat rem lah. Ni rem dia. Rem kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu rem. Okay. Let's go. 2, 3, 5. Dah. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Yang ni kita tuang dulu. Satu lori pun dah sampai 2 lori. Jadi kita check sama-sama dengan lori tadi. Okey, api nak clear dah korang buah dekat bawah tu. So aku naik dekat atas rem ni. Buang dekat ni lah, dekat dalam rem ni. Buah pun masih ada kat dalam ni. Ni lori yang nombor 1 lori nombor 1. Ini bukan lori hantar ke kilang bukan lori hantar ke kilang atau hantar ke pabrik. Ini lori hantar ke rem je. Lori hantar ke kilang ni lori lagi besar yang boleh muat sampai 50-60 tan korang. Lori ni cuma 8 tan 7 tan je korang. Okey. Okey, macam biasa lah korang, sebelum lori ni buang buah dekat dalam rem ni, dia akan buka dululah kunci dia. Dia ada kunci dia. Baru buah-buah sawit ni akan jatuh dekat dalam rem ni. Okey korang. Tapi kena berjaga-jaga jugalah. Pernah sekali dulu kan aku pernah bawa lori, pernah sekali dulu kalau kita jack lock lori untuk menyekam pintu jatuh, kadang-kadang lock dia tu boleh terlepas. Dengan tong-tong dan bim-bim ni lah sekali jatuh ke dalam rem. Tapi bising bikin buah tapi insyaAllah kadang-kadang benda tu jarang jadi, tapi boleh terjadi. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang sentiasa berhati-hati. Okey, buah pun jatuh dengan cantik korang, dengan cantik. Buah pun segar-segar, merah-merah, mantap-mantap. Buah kita orang memang buah yang berkualiti lah yang kita angkat hantar kilang. Ini lori kedua. Lori kepala biru. Okey. Dia punya kepala warna biru lah.
lori yang ini boleh bawa dalam 11 atau 12 tan lah. Sama juga lori yang kepala biru merah ni lah, lori yang bau tuang tu. Kita tengok keadaan dia lah. Kalau isi tinggi boleh dapat lebih lah korang, boleh dapat lebih. Okey, ada yang gaji. Kalau kira pasal gaji, rajin kerja dapat banyak gaji lah. Kalau korang nak tahu pasal gaji, korang komen lah, insyaAllah aku balas nanti komen korang gaji macam mana. Tapi ada juga video yang aku komen gaji-gaji tempat lain macam mana, okey tak okey, macam tu lah. Okey korang, kita tengok video ni. Dia tuang buah ni macam mana, selamat tak selamat. Kadang-kadang tak selamat tau, kadang-kadang pin boleh jatuh kat dalam ni, bahaya. Dengan lori pun boleh jatuh. Dia kadang kalau kita tak biasa bawa, kena tak banyak bertanya lah. Kalau macam driver-driver lori yang kat dalam ladang aku ni sudah berpengalaman semuanya, insyaAllah kan. Walaupun berpengalaman, dia pun akan berhati-hati juga. Okey, macam aku sekarang sambung balik lah angkat buah tadi kat belah bawah ni, dengan biji pun masih banyak lagi. Biasalah sebab buah segar-segar, biji memang biasa ada gugur-gugur lah kan, yang berkualiti terbaik di ladang korang. Okey, harga sawit kat tempat korang sekarang macam mana? Dekat Indonesia berapa? Dekat Malaysia berapa? Malaysia pun ada tempat dia lah kan. Ada yang mahal, ada yang murah. Dengar cakap dekat kawasan kilang, kawasan tempat aku ladang ni, harga dia dalam hampir nak kat RM1,000 Malaysia harga dia. Kalau dekat Indonesia berapa korang? Dalam 1 tan. Kalau Malaysia panggil 1 tan tau. Kalau dekat Indonesia 1 ton. Ton lebih kurang macam tu lah. Kalau dekat Malaysia orang panggil kilang sawit. Kalau kat Indonesia, sikit lagi nak jatuh tu. Elok. Kalau kat Indonesia pabrik sawit lah kan. Cantik buah dia korang, cantik, sungguh cantik. Rem ni kalau penuh full boleh dapat sampai hampir 150 tan boleh dapat. Tapi kalau sampai terkeluar-keluar, sampai ke atas tu, kat platform tu mungkin boleh sampai dalam 200 tan. Simpan kat sini, tapi takkan simpan lama lah. Hari ni angkat, hari ni juga clear lah, biar buah tu berkualiti tinggi sampai ke rem. Ni mana yang jatuh-jatuh tu, kalau kita isi kat kilang, dia jatuh, kita akan naikkan balik lah. Biasa kita pakai JCB orang, biasa pakai JCB. Tapi biasalah JCB hari ni cuti, ada hal sikit, ada emergency sikit, dia cuti lah. So hari ni JCB tak ada, esok dia kerja. So sementara tu aku akan angkat lah. Aku angkat sebab kereta aku pun baru siap tukar bearing besar kan. Itu bearing trailer ni, bearing besar pula. Juga ada orang.
Okey korang, sikit lagi nak habis sikit lagi. Biji dia pun cantik-cantik korang. Tapi macam biasalah kalau kilang ambil harga buah lain, harga biji memang VIP punya harga lah. VIP tu masuk harga lagi tinggi daripada biasa lah korang. Tengok biji tempat kita orang memang marvelous lah korang, memang terbaik lah korang kan. Mantap bosku. Okay, kita lanjut lagi korang. Habiskan buah ni sikit lagi. Okey korang, ini pun dah nak masuk bulan 12 korang Dah habis tahun dah. Kan, pejam celik dah nak habis tahun. Dalam ni masuk tahun 2026 korang. Siapa boleh subscribe lah video aku korang channel aku. Okay korang, mungkin aku akan tukar nama channel aku lah. Sebab aku pun dah tak buat lari kan. Mungkin tukar Amy Kereta. Okey korang, sikit lagi nak habis. Okay, kita lanjut lagi terus. Let's go. Okey, siapa yang penonton lama aku, subscribe lama aku, subscribe lama aku lah. Kalau korang ada nak bagi nama channel apa ni, korang komen. Nak tahu kan, ada yang pernah sikit, korang komen lah. Kalau aku ambil boleh jadikan nama channel YouTube baru aku. Kan, aku terfikir Amy Sawit, Amy Kereta, atau Abang Amy, Bos Amy. Kalau nak Bos Amy dah belum jadi bos lagi. Sedap pula nama bos kan. Jadi kita fikir kan. Okey sekarang lanjut sikit lagi dah habis. Lagilah pergi berapa ketul lagi buah dia. Okey sekarang lanjut. Okey guys, dah habis buah ni. Tinggal biji-biji dah ya. Macam biasa tadi 2 biji lori tuang dekat rem ni. Bila dia tuang dekat rem, nanti lori kilang datang. Lori kilang tu boleh isi dalam 40 atau 50 tan. Kalau macam lori tadi tu 8 tan atau 7 tan lah korang. Jadi tinggal biji dia settlekan, nanti terus naik atas lah. Buah semua dah settle. Ini buah ni korang fikir kenapa jatuh? Sebab jatuh bila kita buka pintu ni dia akan jatuh. Mana yang selalu tengok video aku, diorang faham lah. Okey sekarang, tu je aktivitas aku hari ni. Terima kasih kerana menonton daripada awal sampai akhir. Ni aku Jack settle. Okey korang, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Siapa belum like, siapa belum komen nanti aku balas. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.